Berita baik untuk semua rakyat Malaysia. Ini 3 highlight best inisiatif yang korang kena tahu untuk minggu ni. Yang pertama, bagi SARA bulan Februari dan SARA untuk semua 2026, penerima SARA bulanan dah start terima tunai dalam MyKad 1 Februari 2026 yang lepas. Kategori isi rumah akan dapat RM100, manakala warga emas dan bujang akan dapat RM50. Minggu depan, Isnin 9 Februari 2026, semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas akan dapat SARA RM100 one off. Boleh start semak status pengkreditan start 8 Februari dekat laman web MyKasih. Yang kedua, semakan wang tak dituntut dah boleh dibuat melalui app MyGov. Boleh install app MyGov kalau belum ada. Log masuk guna My Digital ID. Dekat main page ni, scroll ke bawah sikit di bahagian perkhidmatan. Tekan kotak bantuan dan kewangan. Tekan menu semakan wang tak dituntut ni. Masukkan nombor kad pengenalan, lepas tu tekan semak. Untuk tutorial cara keluarkan wang tak dituntut dalam portal Egumis, boleh tengok video part 15 dekat playlist kewangan kami. Yang ketiga, rebate hingga RM4,000 untuk yang nak trade in beli kereta baru. 5,000 pemilik kereta berusia 20 tahun ke atas akan dapat nikmati inisiatif ni. Nak batalkan pendaftaran kereta pun senang. Hanya buat secara online je melalui sistem e-direct oleh JPJ. Jangan lupa share dan repost video ni supaya lagi ramai tahu. Dan follow isandra.my untuk info best setiap hari jam 8 malam.